Berbeza daripada pengalaman-pengalaman sebelum ini. Kebiasaannya lah kan, kaki pancing ni kalau diorang nak pergi bercuti pun mesti nak memancing. Jadi tempat yang Nadia dah sampai ni sesuai sangat untuk mereka yang nak bercuti dan juga memancing. Yang paling seronok boleh bawa seisi keluarga datang kat sini. Tapi hari ni Nadia bukan mancing seseorang. Nadia kena tunggu ada seorang abang tu, dia akan bawa anak kecil dia untuk mancing sama-sama. Tunggu dekat sana dia kot. Berminat dalam bidang mancing ni baru dalam 5 bulan. First daripada start mancing tu daripada member ajak lah. Member ajak mula tu tak minat pun mancing ni, tak reti pun mancing macam mana pun. Lepas tu member ajak tu, first dia ajak pun guna dia punya rod, mancing pun semua, pasang umpan pun semua member. Lepas tu dah dia pasang pun, dia tak dapat ikan, saya pun dapat ikan. Saya kerja sebagai anggota TLM kat Penggalan Lumur ni. Tu salah satulah untuk hilangkan tekanan kerja, sambil-sambil tengok pemandangan, dapat ikan lagi tu, boleh masak lagi kat rumah. Itulah. Kak, saya boleh pergi mancing. Setiap abah pergi mancing mesti Fai ikut. Dan Fai dapat ikan kruk-kruk dengan ikan pari. Assalamualaikum. Abang Syedi minta maaf lah lambat sikit. Oh ni anak yang Abang Syedi cakap tu. Nama siapa ni? Faiz. Umur berapa tahun? 6 tahun. Kecil-kecil lagi dia ikut bapak dia pergi mancing kan. Cuti-cuti betul. Tapi Abang Syedi pakai dorang tu ke? Panjang tu? Ya, yang panjang. Loh, lalu punya pendek je. Pendek pun boleh. Boleh? Betul, tak ada masalah Mana tahu kena pakai yang panjang macam tu. Yang ni untuk pantai je. Mana-mana pun boleh. Oh, boleh lah? Boleh je. Okey. Ada rezeki dapat lah. InsyaAllah. Rasa-rasa ini macam mana? InsyaAllah dapat. InsyaAllah dapat lah. Cuaca okey ni. Okey. Tapi sebelum tu, target Abang Syedi hari ni kan apa? Jenahak kot. Jenahak. Kita target ikan kerapu. Kita cubalah abang Bagus tu. Tengok pendek memang ikan kerapu pun. Oh, iya ke? Tapi kalau saya macam ada persoalan nanti saya tanya abang lah macam mana lah. Boleh. Boleh Kat mana kita nak mancingnya? Kat mana? Situ kot? Situ. Okey, pergilah kita. Jom adik. Jadi umpan apa kita pakai ini? Udang. Udang mati. Buka dulu ni kan. Okey. Boleh campak je? Campak. Sedekahkan ikan. Kepala semua cabut kan? Takut. Okey. Okey, baik pula. Kalau Faiz. Faiz, profesional. Woi, di mana? Jauh. Jauh. Habis crossing kan tak? Tak boleh. Okey lah. Kita crossing kan? Tak. Tapi kan apa? Pusing. Boleh? Tenang. Ya. Ya. Masa untuk menunggu. Abang Syedi kalau memancing memang kawasan sini saja ke ataupun ada tempat lain juga? Ada kawasan sini lah, mana yang dekat-dekat dengan Malaysia lah. Maksudnya sebelum ni tak pernah lah pergi ke pantai lain ke? Tak pernah lah. Tapi pernah lah masuk tanding sekali dekat pantai kat Kelang. Oh, masa pertandingan tu abang dapat nombor berapa? 52. 52.
tu? Daripada berapa orang yang masuk? Banyak, dalam 1,000 orang lah. Oh ya? Oh hebat. Tapi setiap kali kalau memancing memang kau kecil-kecil ni lah. Kecil memang ikut lah. Faiz memang suka mancing nanti kalau dah besar nanti nak ikut mancing masuk pertandingan macam Abah. Masuk pertandingan macam Abah. Tapi kan laut kat sini dia punya ikan memang lumayan ke macam mana kebiasaannya? Memang banyak lah ikan kat kawasan-kawasan ni. Ya. Kalau Abang memancing setiap hari macam mana? Seminggu berapa kali? Seminggu dalam sekali 2 kali gitulah. Tengok time free lah. Berdua saja ke ataupun ada? Ada kadang berdua, kadang dengan member-member mana yang free. Ada juga lah kawan-kawan lain yang berkaki pancing. Tapi macam umpan lah kan? Macam sekarang kita pakai umpan udang kan? Kebiasaannya pakai umpan apa lagi? Selalu memang umpan udang lah. Tapi kalau ada yang pakai anak ikan pun ada juga. Ikan tepi. Pumpul mana. Apa tu? Cacing lah pumpul. Tapi biasanya udang lah. Udang lah. Cuba tengok belakang tu. Macam tadi Naya cakap lah, tempat ni memang sesuai untuk mereka yang nak bercuti, bawa seisi keluarga, lepas tu boleh mancing. Sebab apa? Dekat chalet ni ada tempat khas untuk mancing. Lepas ni dah laut, campak je kita punya joran. InsyaAllah ada sikit ada ikan. Tapi seronok lah kan, hilangkan stres, kita cuti dengan keluarga, mancing sama-sama.